adalah peristiwa di sini. Ini antara peristiwa yang paling popular sekali, iaitu peristiwa di Taif. Kenapa Nabi pergi Taif? Kenapa Nabi tak pergi tempat lain? Yasrib ke? Pergi Yaman ke? Kenapa Nabi pergi Taif? Kerana di Taif itu adalah kampung moyang Nabi. Moyang ni maksudnya mak, atuk, moyang lah. So tak jauh gap dia. So kampung moyang Nabi, maknanya ginilah, kalau kita ni, contohlah kita merantau, nanti kan kalau kat sini, kalau orang Terengganu kan, merantau kat KL, contohlah in case anything happen, kena buang kerja ke kan, something happen, ujian ke, kita akan balik mana? Balik kampung. Kan, balik kampung sebab kita rasa kita nak dapatkan support system kat kampung tu. Sama juga Nabi SAW ketika dah tak ada sesiapa dalam hidup Nabi, Nabi balik ke kampung. Nabi balik ke kampung moyang Nabi untuk dapatkan support system. Pergi ke Taif bersama dengan sahabat Nabi namanya Zaid bin Harisah. Sampai saja di Taif, saya pendekkan cerita, bukan sekadar dihalau, bahkan Nabi dihina dan dimalukan. Dicatatkan dalam sirah bahawa ketika Nabi dihalau dekat Taif itu oleh tiga orang pemimpin di sana, diorang perintahkan, yang orang-orang kat sana tu perintahkan buat 2 barisan dekat area Taif itu. Maknanya setiap perjalanan Nabi, setiap langkah Nabi ni akan dihina, dikutuk, dicaci, dimaki dan juga akan dibaling dengan batu. Memang purposely untuk memalukan Nabi.